أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi acara. Terima kasih kepada penganjur atas pertemuan yang indah pada petang Ramadan yang berbahagia ini. Seronok tengok wajah-wajah insan yang penuh dengan cahaya. Subhanallah. Jadi tajuk kita adalah ikhlas seorang wanita. Saya nak spesifikkan satu skill kemahiran yang kita nak bawa pulang hari ini adalah ikhlas seorang wanita dalam memberi harta yang dia ada. Semua yang saya muliakan, ada 3 S dalam pengurusan harta kita. Sekurang-kurangnya kena buat 3 S. S yang pertama apa dia? Save. Simpan. S yang kedua adalah spend. Kena belanjakan. Nak pakai lawa-lawa hari ni pun kena belanjakan. Ya, tak apa. Harta untuk kita nikmati dan ada yang kita belanjakan. Dan S yang ketiga agaknya apa dia? S yang ketiga, sedekah. Sedekah itu ada yang sunat, pilihan, dan ada yang wajib, yang kita namakan zakat. Sedekah, asal perkataan sedekah, benar. Nak membenarkan keimanan kita kepada Allah, mestilah ada sebahagian daripada rezeki kita, duit kita, harta kita yang kita berikan. Dan ini salah satu ciri-ciri orang yang akan berjaya di mata Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada sebahagian apa yang Allah rezekikan kepadanya, dia infak, dia memberi. Jadi itu spesifik tajuk yang saya nak bawa. Ikhlas seorang wanita dalam memberi harta yang dia miliki. Ada beberapa orang tokoh wanita dalam Islam yang terkenal dengan pribadi yang suka memberi, sehinggakan beliau begitu istimewa di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi kuis, siapa boleh jawab dia angkat tangan, saya bagi 10 markah. Siapa yang paling banyak markahnya, hari ini pun saya nak memberi nilai RM50 ini akan jadi milik orang yang paling banyak markah di hari ini. Boleh? Jadi lepas ni saya akan bagi kuis. Baik. Kisah yang pertama ini, seorang wanita yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang beliau. Baginda kata, "Ma abdalani Allahu khairan minha." Allah tak pernah gantikan aku seseorang yang lebih baik daripada dia. Inni ruziqtu hubbaha. Aku direzekikan cintanya. Wanita ini memberi saat orang semua menahan hartanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membenarkan Nabi saat semua orang mendustakan baginda Nabi. Beliau motivasikan baginda Nabi. Beliau selalu bagi professional opinion bila Nabi dilanda masalah. Sampai beliau cadangkan, jumpalah Waraqah bin Naufal untuk dapat semangat, untuk dapat kata-kata terhadap isu masalah yang berlaku. Jadi begitu sayangnya baginda Nabi. 25 tahun Nabi hidup dengan beliau. Nabi tak pernah madukan beliau dengan sesiapa pun. Dan tak pernah Nabi anggap orang lain itu lebih baik daripada beliau. Nabi tersebut-sebut namanya. Nabi tetap memberi kepada sahabat karibnya walaupun beliau sudah pun meninggal dunia. Baik, kuisnya. Sedia ya, angkat tangan. Siapa cepat dia dapat. Siapakah anak perempuan wanita ini? Silakan. Fatimah Az-Zahra, 10 markah. Ramai kan anak-anaknya. Fatimah Az-Zahra
10 markah. Okey, seterusnya. Siapakah nama ayah kepada wanita ini? Silakan. Ada yang angkat tangan? Khuwailid. Bagi tepukan sikit. Masya Allah, hebatlah. Okey, siapa wanita ini? Khadijah binti Khuwailid. Bagi tepukan pada ukti kita. Senang je kan soalan, cuma berdebar kan, jadi takut nak angkat tangan ya. Okey, tak apa, kita ada soalan lagi yang lebih mudah. Ada seorang isteri Nabi SAW yang paling awal menyusul baginda Nabi SAW. Beliau diberi kemuliaan ini oleh Allah, antaranya sebab beliau ini seorang yang sangat pemurah. Beliau berkerjaya. Beliau pandai samak kulit, jual dekat pasar, ada duit banyak berbanding isteri yang lain, boleh memberi. Dan memberi itu menyebabkan Nabi memberi gelaran kepada beliau sebagai si panjang tangan. Kalau budaya kita mencurilah, tapi budaya sana si panjang tangan tu seorang yang suka memberi. Jadi Nabi SAW gambarkan kepada para ummahatul mukminin, baginda kata, yang paling awal menyusuliku selepas wafatku adalah yang paling panjang tangannya. Lalu lepas baginda Nabi wafat, para ummahatul mukminin ni mula ukur tangan masing-masing. Dia buat acara mengukur tangan, tengok siapa paling panjang tangan. Dan bila mereka tengok siapa paling panjang tangan secara fizikal, di antara para ummahatul mukminin tu, siapa paling panjang tangan secara fizikal? Siapa dia? Angkat tangan. Bukan. Yang paling panjang tangan secara fizikal di kalangan para ummahatul mukminin, Thuwaibah, itu yang menyusukan Nabi, hamba kepada Abu Lahab, Thuwaibah al-Aslamiyah. Soalan saya, siapakah di antara isteri Nabi yang paling panjang tangannya secara fizikal? Siapa yang kita dengar isteri Nabi ni secara fizikal tak menarik sangat? Dia besar, dia tinggi gitu, badan dia besar sikit, tangan dia panjang banding yang lain. Siapa dia? Saudah binti Zam'ah. Bagi tepukan. Masya Allah. Jadi sambung cerita tadi, para ummahatul mukminin pun duk anggap Saudah lah ni kot yang akan menyusuli Nabi paling awal, sebab secara fizikalnya dialah paling panjang tangan. Tapi tengok-tengok bukan Saudah yang menyusuli Nabi SAW dalam kewafatan. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau wafat, dan siapakah beliau? Siapakah beliau? Ummahatul mukminin yang paling awal menyusuli kewafatan baginda Nabi SAW. Angkat tangan sayangku. Zainab binti, tak apa, bagi tepukan dulu. Sebab isteri Nabi yang nama Zainab ada 2 orang. Zainab yang mana tu? Zainab binti Jahsy. Seorang lagi, Zainab binti apa? Angkat tangan. 10 markah. Khuzaimah. Bagi tepukan. Masya Allah, hebat. Zainab binti Khuzaimah ni isteri Nabi yang paling singkat hidup dengan baginda Nabi SAW. Pun sangat Nabi sayang sebab dikenal sebagai Ummul Masakin, ibu kepada orang miskin, sangat menolong orang-orang miskin. Dan Zainab binti Khuzaimah ni, tadi jawapannya Zainab binti Jahsy. Dialah yang paling pemurah tu, sebab dia berkerjaya. Nak cerita pasal Zainab binti Khuzaimah sikit ya. Zainab binti Khuzaimah ni, dia ada adik-beradik yang juga menjadi isteri kepada baginda Nabi SAW. Siapakah beliau? Adik-beradik seibu, sebab tu binti dia lain-lain. Dan beliau merupakan ummahatul mukminin yang terakhir. Siapakah beliau?
Dan antara sebab Nabi nikah dengan Ummahatul Mukminin yang terakhir tu, sebab pertalian dengan Zainab, sebab nak target insan-insan besar macam Fadl bin Abbas, Khalid Al-Walid untuk tetap teguh bersama Islam. Itu strategi Nabi. Siapakah beliau? Ummi Kalthum. Ummi Kalthum tu anak Nabi SAW, yang menjadi isteri kepada Sayyidina Uthman. Ini Ummahatul Mukminin. Petang ni kita cerita tokoh-tokoh wanita yang suka memberi, sampai di hati Nabi sangat tinggi, di sisi Allah pun dimuliakan. Siapakah beliau? Maimunah. 10 markah. Kira markah masing-masing ya. Bagi tepukan untuk ukhti kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik, semua yang saya muliakan, tokoh yang kita sebut tadi, Sayyidah Khadijah antaranya, yang sangat pemurah, sangat memberi, sampaikan Nabi tak boleh lupakan beliau. Kita pun nak ada semangat Khadijah. Walaupun suami diwajibkan memberi nafkah kepada kita, kita nak tunjuk ikhlasnya seorang isteri. Dia suka nak melengkapi suami, suka nak memberi kepada suami. Ini mencontohi pribadi Sayyidah Khadijah. Dan kita bincang tadi tentang Zainab binti Jahsy. Yang terakhir ni, seorang lagi tokoh. Beliau ni seorang wanita yang pandai dalam menyulam selimut, menyulam kain. Jadi seorang yang kaya berbanding suaminya miskin. Suaminya ini bela ramai anak-anak yatim. Jadi beliau rasa nak memberi kepada suami dan juga anak-anak yatim tu. Lalu beliau pun pergilah tanya Nabi SAW. Boleh ke kalau nak bersedekah tu, sedekah pada suami, sedekah pada anak-anak, boleh ke? Lalu Nabi kata, ya, kamu dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala menyambung silaturahim. Siapakah beliau? Siapa? Aha. Bukan isteri Nabi ni. Ini isteri sahabat. Isteri sahabat. Tapi baguslah sebab ukti berani mencuba. Bagi tepukan dulu. Masya-Allah. Tambah 5 markah. Aisyah ni terkenal sebagai mufti. Bukan calang-calang ya. Jawapannya adalah fuqaha, bertaraf mufti. Pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman sangat dirujuk. Dan beliau ini juga seorang yang terkenal pandai buat perubatan. Sebab masa Nabi sakit tu, ramai tokoh-tokoh besar, doktor-doktor datang. Beliau tengok cara mereka merawat, beliau pun belajar sekali. Itu Sayyidah Aisyah. Yang kita bincang ni tentang seorang yang usahawan, isteri seorang sahabat. Namanya siapa? Siapa kenal? Suaminya Abdullah bin Mas'ud. Siapakah beliau? Saya bagi clue, namanya start dengan Z. Zaman Nabi, nama lebih kurang saja. Siapa? Yes. Siapa? Zainab. Bagi tepukan. 10 markah ukti. Masya Allah. Yes, Zainab, isteri kepada Ibnu Mas'ud. Isteri kepada Abdullah Ibn Mas'ud. Okey. Jadi sekarang masa tinggal sikit dah. Kita nak ada semangat lagi untuk terus menjadi seorang wanita yang ikhlas memberi. Dengan 3S yang kita sebutkan tadi. Saya nak tanya, dalam Islam harta ni baik ke buruk? Baik. Masya Allah baik. Ada tak yang anggap harta tu buruk kat sini? Ada baik dan buruk. Pandai, hebat jawapan tu. Masya Allah. Dalam Al-Quran kita tengok banyak tempat Allah SWT menyebut tentang harta ini dengan kalimah khair. Khair ni maksudnya baik. Sebab fahaman dulu mereka anggap siapa kaya tu buruk lah dia. Siapa kaya tu tak baik lah dia. Sampai ada orang reka cerita, dia kata sahabat Nabi yang sangat kaya tu, yang namanya siapa yang sangat kaya tu? Mereka kata sahabat ni masuk syurga secara merangkak. 10 markah. Abdul Rahman bin Auf. Sedangkan cerita tu cerita tak betul, cerita tak benar. Nabi SAW sendiri
meletakkan beliau di kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan beliau antara contoh orang yang baik, memiliki harta dan menguruskannya secara baik. Beliau punya harta tu kalau kita kira dengan kalkulator, tak terbaca lah dek kalkulator tu. Banyak sangat tinggalan hartanya. Okey, kita tengok ya antara kalimah dalam Al-Quran. Suratul Adiyat ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia lihubbil khairi. Dia sangat cintakan khair. Khair tu asalnya benda baik. Harta benda tu benda baik. Tapi lasyadid, bila ada unsur berlebih-lebihan, cinta sangat-sangat, jadi tak baik. Sebab apa cinta sangat-sangat? Balik kepada 3S yang saya sebut tadi. Ingat lagi, S pertama apa dia? Save. S kedua, spend. S ketiga, sedekah. Cinta sangat-sangat tu bermakna dia tak nak S yang ketiga tu. Dia tak nak S yang ketiga. Dia nak S yang pertama dengan kedua sahaja. Sebab tu dalam Al-Quran pun ada ancaman-ancaman terhadap orang yang memiliki emas dan perak tapi dia simpan sahaja, dan nanti ia akan jadi setereka yang akan bakar dia di akhirat kelak. Salah ke nak ada emas dan perak? Bukankah Allah ciptakan emas, perak, logam itu untuk dinikmati manusia? Tak salah pun sebenarnya. Sebab para sahabat bila dengar ayat ni turun pun memang duk berdebar lah. Sebab mereka duk ada emas perak. Nabi terangkan bukan macam tu. Tapi bila tak ada zakat, barulah ia menjadi setereka dalam neraka tu. Rupa-rupanya bahayalah kalau kita tidak adakan S yang ketiga tadi. Dia bukan sahaja harta kita tak berkat kat dunia, tapi ke akhirat nanti jadi setereka kepada kita. Semua yang saya muliakan, S juga bila kita memberikan harta kita, Allah datangkan keberkatan, kebaikan tu dunia dan akhirat. Saya bawa jemaah pergi Haramain, umrah, dan insya-Allah tahun ni juga haji. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Dan saya beberapa kali jumpa jemaah yang dia pergi, duit dalam bank tak cukup pun. Tak cukup duit pun. Tapi dapat juga pergi ke Haramain. Asbabnya apa? Dia sangat suka memberi kepada ibu ayahnya. Beri senyuman, beri khidmat, tanya khabar. Dan ada seorang jemaah ni sampai sekarang saya ingat dia. Sebab dia asyik dapat yang best-best je dekat Haramain tu. Dia dapat cium Hajar Aswad dalam keadaan tak perlu nak bayar upah dekat orang yang kadang dia tawarkan upah kan untuk bantu pergi cium. Dia tak perlu pun. Dapat sentuh tu, sentuh ni, dapat duduk dalam raudhah lama-lama, solat maghrib kat situ. Siap ada orang jamu makan kat dalam raudhah tu. Kebetulan waktu berbuka puasa, Isnin atau Khamis begitu, ada jamu makan lagi dan macam-macam dia dapat. Lepas tu dia cerita, dia datang ni bukan sebab dia banyak duit pun, tapi sebab dia buat baik dekat mak ayah, kakak dia yang duduk jauh pun rasa bertanggungjawab untuk sponsor adik dia ni, untuk balas jasa adik, lalu dia dapat pergi. Dan saya tengok bila memberi, terutamanya kepada Dha Qurba, Qaraba, kerabat kita, kita akan dapat kebaikan kat dunia lagi. Banyak dah saya tengok cerita-cerita yang saya dengar sendiri live daripada Haramain. Ending dia Allah jemput, Allah rindu, walaupun duit dalam bank tak cukup lagi. Kita pun nak rasa hadiah besar dari Allah, kena ada ikhlas memberi. Ya, memberi secara pilihan, memberi secara yang wajib apatah lagi. InsyaAllah keberkatan akan pulang kepada kita semua. Masa dah habis dah, kena tutup dah. Ampun maaf dipinta. Jadikan detik yang akhir-akhir nak berbuka ini sebagai detik yang kita banyak doa. Allah bagi kemampuan, kekayaan, rezeki mencurah-curah supaya kita lebih banyak lagi memberi. Dan doa orang yang nak berbuka adalah doa yang dimakbulkan, tidak akan ditolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bergembiralah dengan saat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.